Tahukah anda, hampir 80% sempadan ASEAN sebenarnya adalah bersambung dengan laut dan Malaysia berada betul-betul di tengah-tengahnya. Tahun ini, sebagai pengerusi ASEAN 2025, Malaysia memimpin hala tuju maritim serantau ke arah masa depan yang lebih mampan. Fokus utama kita ialah ekonomi biru, cara menggunakan sumber laut secara bertanggungjawab. Laut bukan sekadar tempat mencari rezeki, tetapi juga sumber tenaga boleh diperbarui dan tarikan pelancongan hijau. Malaysia mahu membuktikan bahawa kemajuan ekonomi dan kelestarian alam boleh bergerak seiring. Nelayan, komuniti pesisir dan pelancong semuanya bergantung kepada laut. Sebab itu Malaysia mengetengahkan konsep Blue Economy for All supaya hasil dan manfaat laut dapat dikongsi secara adil serta inklusif. Namun, cabarannya semakin besar. Ikan semakin berkurangan dan pencemaran plastik semakin membimbangkan. Melalui platform ASEAN, Malaysia berusaha mencari penyelesaian bersama, bukan dengan pertelagahan tetapi melalui kerjasama dan rundingan. Sebagai tuan rumah tahun ini, Malaysia mahu ASEAN menjadi lebih connected by sea dengan mengukuhkan keselamatan maritim, memperluas peluang ekonomi biru dan berkongsi teknologi yang boleh memberi manfaat kepada seluruh rantau. Malaysia juga telah menunjukkan kepimpinan dalam inisiatif seperti Blue Carbon dan Marine Plastic Debris Initiative di bawah kerjasama ASEAN. Usaha seperti penanaman pokok bakau, pengurangan pencemaran plastik dan pemeliharaan biokepelbagaian laut menjadi contoh komitmen kita terhadap kemampanan. Dari dasar lautan negara hingga ke SIBEC di Sabah, Malaysia terus menunjukkan kepimpinan maritim yang kukuh. Akhirnya, pemeliharaan laut bukan hanya tanggungjawab kerajaan. Setiap daripada kita, terutama golongan belia, boleh memainkan peranan sebagai pemelihara laut. Bila kita memelihara laut, kita sebenarnya menjaga masa depan. Untuk tahu lebih lanjut tentang inisiatif maritim ASEAN dan peranan Malaysia, jangan lupa like dan follow kami untuk maklumat lanjut.